menjadi lambang cita-cita. Tetapi gunung yang sebenar adalah rasa takut dalam jiwa. Kita nak tengok. Dan kau hadir memecah sempadan, menghapus segala keraguan, menjadikan setiap kegagalan batu loncatan menuju kejayaan. Kau tidak pernah meminta pujian, hanya mengajak kami berjalan. Namun langkahmu yang penuh pengorbanan menjadi inspirasi sepanjang zaman. Akhirnya kami memulakan perjalanan kami. Langkah pertama setelah keluar daripada airport. Okey. Sebelum ni kita orang tengok kat YouTube dekat ni je, Inari. Depan-depan. Jom tengok macam mana helikopter turun. Bila ada yang hampir rebah, kau bangunkan dengan amanah. Bila ada yang hampir mengalah, kau nyalakan semula maruah. Hey, hey, hey. Tengah, 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 tengah. Dengar, ini bukan tentang seorang insan, ini tentang sebuah perjuangan, tentang keberanian melawan batasan, tentang harapan yang diterjemah menjadi tindakan. Satu langkah menjadi 1000 langkah, satu impian menjadi ribuan sejarah, satu pemimpin mengubah seluruh arah. Dan hari ini kami saksi segala perubahan yang indah. Batu kecubung di alas jerami, terima kasih Tuhan atas kurnia. Hebat Tuhan, hebatlah kami, institusi di mata dunia. Sang nahoda, teruskan pendakian. Kami di sini menjadi barisan, mengangkat impian setinggi awan, mengejar kejayaan tanpa sempadan. Sang nahoda, teruskan perjuangan dengan adil dan penuh ketulusan, membina generasi masa hadapan, menjadi kebanggaan sepanjang zaman. Jika dunia bertanya, siapa yang mengubah perjalanan ini? Kami akan menjawab, bukan sekadar seorang pemimpin, tetapi seorang pencetus inspirasi yang mengajar kami bahwa tiada puncak yang terlalu tinggi apabila keberanian mengatasi segala-galanya. Ke puncak dunia. Okey, kita dah dapat hotel. Hotel ni apa nama tadi? Lupa dah hotel dia. Nama apa tau? Tribulani Hotel. Okey, hotel ni kita dapat free dengan syarat kena makan malam dengan breakfast dekat apa hotel dia lah. Dia Tadi bagi free wifi. free bilik dengan free wifi. Sebab dia kata ni dah kira off season lah. Tak ada orang dah. Memang tak ada orang pun. Semua hotel tak laku. So dia apa nama ni, cantik juga kawasan dia. Nampak ni kawasan dia. Depan dia Lamsar. 600 untuk makan lebih kurang RM15
Makan malam RM15. Kalau malam ni RM15, esok pagi sarapan RM10 baru RM20 boleh lah. Okay, malam ni kita makan, apa nama dia? Rice? Yes. Dalbat. There's a Dengan adik manis ni. Adik manis ni hantar. Okay. Wow. Thank you. Menu malam kita pada malam ini dalbat. Macam biasa dalbat dengan apa ni? Sup kosong. Yang lupa ni ikan talang. Ni apa dia? Sambal Cik No. Okey, jom kita makan. Ni pun makan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang kedua perjalanan kita untuk trek ke ABC. Hari ini kita akan menuju daripada Pak Ding ke Namche Bazaar. So, pagi ini kita sarapan dekat hotel. Tengok lain-lain ni dah standby dah. Porter dengan dia orang punya beg-beg dia dah standby. Kita pun dah standby beg kita. Hari pakai baju hujan sebab semalam hujan. Pakai sweater, baju hujan ada kat atas, seluar waterproof. Okay, muka pun kita dah pakai sunscreen. Nampak berminyak muka, macam tak mandi pula muka ni kan. Tapi ni sebab sunscreen tebal, nak pakai tebal sikit, nanti kau panas. Okay, itu saja. Kita sarapan dulu sebelum kita mulakan perjalanan. Bye. do half with it. Yes, thank you. And sugar is Okay, pagi ni kita sarapan telur. Ni untuk member aku. Telur separuh masak dengan air hingga lemon panas. Ni air vitamin. Aku punya air vitamin. Ready untuk sarapan. Okay, ni member aku seorang lagi dah siap dah dengan beg dia. Kedua. Defa hari kedua lah di apa ni, di trekking ni. Dah setting dah tongkat? Belum ni? Assalamualaikum, selamat pagi. Awal 7 pagi waktu tempatan. 7 pagi tergerak daripada Pak Ding menuju ke Namche Bazaar. Awal-awal pagi ni kabus, tenang. Musim ni tak ramai orang, so kita orang je sunyi lah. Satu lah disajikan pula dengan tu air sungai yang sangat mendamaikan, menenangkan. Satu lah ramai pendaki-pendaki yang datang ke sini. View dia sangat cantik. View dia tak sama yang korang lihat dalam YouTube ni, dalam video ni. Tak sama kalau kita lihat real. Sebelum ni aku banyak tengok kat YouTube, kat TikTok. Hari ni aku melaluinya sendiri dan merasai pengalaman dia. Melihat dengan mata sendiri betapa indah dan mendamaikannya. Jom kita teruskan perjalanan ini.
Mencanak naik bro. Woi. Tinggi gila ni. Ni orang kata Pak Din tu Namci apa yang mencabar ni. Antara semua trek. Nampak tinggi. Jom hadapi dengan tenang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lah gunung tu. Gunung tu berkabus, tutup pula. Tidak lagi cantik nampak. 3 gunung, 4 gunung nampak. Sebab kabus kurang sikit. Ini sekarang ni dah halfway lah daripada Pak Din ke Namci. Kita dah trekking 5.5 km dengan elevation dah 400 meter dah. Ada lagi separuh perjalanan. Dan kita kena top up dengan seperti biasa recovery drink kita, honey lemon ginger hot. View cantik. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Okey, ni dia Everest punya ni. Just a quick yes. Just a quick photo. Yeah. Okay. With all clothes. With our bags, yeah. With all. Tu Everest paling tinggi tu. Sana Everest. Kita sekarang kat mana ni? Jauh lagi perjalanan kita ni. Lagi 2 kilo lebih kurang nak sampai Namci Bazaar. Lihat sekejap. Sini sungai cantik. Lalu ada memang lawa. Trail ni dia batu pula. Tadi bukit Pukau. Ni yang trail batu pula. Dalam 2 kilo 2 jam sampai, insyaAllah. Tengok Syarifah bawa barang. Buat tu lah. Macam dekat Switzerland. Panorama dia. Lawan. Hoi, panjat bukit lagi. Masa kita nak ke sana, nampak tak tu? Jambatan tu. Jambatan Hillary tu. Ha ni. Bapak jauh lagi tu. Ha tu. Jambatan ni. Ni 2 jambatan nak kena pergi. Tapi jauh lagi. Dekat sekilo lah nak sampai Namci Bazaar. Jadi lihat sekejap penat ni. Ramai. Jadi penat nak tengok pemandangan begini. Oh cantik. Cantik. Kabus. Tebal. Tak nampak gunung sana. Tak nampak. Yang kat bawah sana nampak. Kat bawah sana nampak tu. Tu nampak. Orang baru naik. Kita nak datang lah. Ke sana track kita pusing tadi. Oh, tahu. Ini dia letter Pemba Doma Sherpa, orang pertama, perempuan pertama yang panjat Gunung Everest. Ada tugu dia. Ya dia Namci Bazaar sikit je nampak dia. Alhamdulillah kita telah berjaya pun sampai ke Namci Bazaar. Setelah 10 jam, orang lain 8 jam, aku 10 jam. 10 jam baru sampai. Salah laluan pula tu. Aduhai. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sampai juga aku dekat sini. Sebelum ni tengok kat YouTube je. Orang punya YouTube ada sampai. Akhirnya aku baru sampai. Alhamdulillah.
Oh, penat. Nak rest ni. Kat maghrib sampai. Akhirnya sampai juga aku dekat Namci Bazar ni. Setelah 10 jam mendaki. Orang lain 6 jam, 7 jam. Aku sampai 10 jam, babe. Koyak, rabak, barai. Semua ada lah. Member aku, Zapro tu sampai lama lah. 2 jam dah sampai. Aku pun sampai Namci Bazar ni. Nak pergi cari apa? Nak pergi cari apa tu hotel dia. Mana tahu hotel dia. Alhamdulillah sampai juga kami. Di sini kita orang duduk 1 hari. Penat gila weh. Malam ni bawa shopping. Okey. Ini dia Himalayan Lounge. Hotel kita. Depan tu. Betul-betul dekat tengah pekan Namci ni. So senang lah nak shopping, nak apa lah. Pahala aku nak solat tu ni. Tak solat asal lagi. Jom. Waktu maghrib dekat Namci Bazar. Sejuk lah. Okey. Maghrib. Solat. Okey, hari ni hari yang ketiga kita kat Nepal. So malam ni macam biasa kita makan pot. Okey, sama juga makan dal, sambal dal. Boil water. Ha, Cup 90. ni yang halal. Small pot 250. Tapi hari ni kita ada sambal ikan bilis dengan 150. sambal ikan masin bawa daripada Malaysia. Okey, selamat makan selera. Aku baru lepas mandi, tak tahan, sejuk. Dia tak apa, tak mandi. Malam ni macam biasa kita makan apa ni? Nasi kari dal. Kari dal apa? Dalbat. Jangan lupa semua aku. Dalbat. Dalbat. Jemput makan tu. Okey. Dalbat dengan sambal ikan bilis dari Malaysia dan ikan talang. Jom makan. Rakam pula. Ni kita punya sambal ikan bilis dengan ikan masin ketalang. Dia yang best kat sini makan. Nak makan banyak mana pun, nasi, dal, sayur, tambah. Selagi nak makan dia tambah, free lah. Free tambah. Nampak? Tu dia yang untung dah tu.